Mak Dere, Cik Wan, Mak Ngah ni kan nak minta tolong dengan kamu orang, boleh tak? Mak Ngah. Benar-benar tolong ni Mak Ngah. Kalau sabit kata Mak Ngah ku sayang. Bukan kata sikit, tolong banyak pun tak apa. Memang betul Mak Ngah. Demi Mak Ngah kami sanggup buat apa saja Mak Ngah. Mengharung sungai dan paya. Meredah hutan belukar, mendaki gunung dan bukit bukau demi Mak Ngah. Iya. Kalau lah Mak Ngah kata carikan aku pucuk penyangga sosang ubat untuk beranuk, kami cari. Ataupun Mak Ngah kata carikan aku air manis astagina penambah kasih hati Podo pun kami cari. Ni apa ubat-ubat pengasih ni? Pengasih macam tu Mak Ngah tak main lah, karut aja. Karut apa karut Mak Ngah? Karut pun ramai ke orang percaya. Ramai orang jual minyak tu, air ni, akar tu untuk melemah hati, menambah hati, melembut hati, mengeras. Hei, Mak Dere, jangan kamu nak melalut Apa pula melalut weh? Melalut dia kata. Kalau dah betul lalut tak ada orang jual kaki lima semua tu. Banyak orang jual Mak Ngah. Nasib baik saya ni belum kahwin lagi. Kalau saya kahwin saya beli semua benda tu. Macam-macam ubat ada. Bangun pagi, ni minyak aku pakai. Tengok hari, ni ubat aku telai. Petang ni air aku togok. Malam ni aku gosok. Hei, Cik Wan, jangan melalut Mak Ngah kata. Dengar sini Mak Ngah khabar kamu Cik Wan. Ni, orang yang beli macam-macam ubat tu, orang bodoh. Iya, amboi jumpa minyak ni beli, jumpa minyak ni beli, jumpa ubat ni telan. Tapi sebenarnya semua tak menjadi. Jadi tak malu nak khabar korang dah benda tu tak menjadi. Betul ni, kalau siapa yang beli dia tu orang bodoh. Memanglah. Habis tu Pak Oda beli kami banyak ngakak tu, minyak tu, air ni semua tu. Bodoh lah tu. Tak lah, itu Mak Ngah ada buang semuanya. Buang pasal tak jadilah tu. Okey, Mak Ngah, kita berhenti lah melalut ni. Okey, sekarang serius. Saya nak tanya Mak Ngah, apa dia pertolongan yang Mak Ngah nak tu? Ni, Mak Dere, Cik Wan, 2 hari lagi ni, hari jadi Pak Oda kamu. 2 hari lagi? Lusa? Lusa? Pasal apa tak royak bulan depan? Biar terlepas selamat, tak buat apa-apa. Apalah Mak Ngah ni, bagi tahu bulan lepas lah. Ni 2 hari apa yang boleh kami buat? Kamu orang nak buat apa? Dia tanya nak buat apa. Pak Uda tu Mak Ngah orang yang kami hormati sini. Kami sayang, kami sanjung, kami segar. Dia tu orang penting, orang mustahak. Takkanlah orang sebesar dia tu kita nak sambut cara kecil-kecil. Kita mesti buat cara besar-besaran Mak Ngah. Kita mesti dirikan kemah. Kita mesti buat pentas khas. Kita panggil pembesar-pembesar semua. Lepas tu kita tembak meriam buluh 5-16 das. Sungguh Mak Ngah. Kita sepatutnya hari jadi dia tu kita buat kereta berhias sini. Ya. Artis melambai-lambai ke atas. Pancarakan polis. Berbang pancarakan polis. Orang kaki panjang, kaki kayu sama tinggal flat dalam. Betul. Malah kita main apa ni bunga api. Daripada Jepun. Piau apa beratak. Esoknya Mak Ngah payung terjun. Terjun sini. Tak cukup tu. Tattoo polis. Satu botol ni belah orang ngakar. Kereta lumba, kita main kereta lumba sini ni. Siu. Malam pula kita main motor lumba haram. Betul. Sudah. Telut, aku bukan bercakap pasal nak menyambut Hari Merdeka. Dah tu? Kami tahulah pasal tu kan saya kata 2 hari tak cukup. Benci betul lah. Menyampah tau bercakap dengan kamu orang berdua ni. Yelah, Mak Ngah bercerita benda yang serius. Kamu orang main-main kan Kalau Mak Ngah mengajuk setara macam mana, Mak Ngah akan patuh balik ke kita dua orang. Betul. Sebab apa? Kita dua orang ni, ini tulai belakang. Ini tulai punggung. Tulai punggung. Nenek patah sikit, mana cakap pasal tulang-tulang mau bikin sup tulang ke apa? Nih, sup tulang sama lah sup ekor lah. Rawi. Ya? Nih, dengar sini. Mak Ngah bercerita dengan si Rawi ni lagi baik tau. Ya. Tak, Mak Ngah cerita semua sekali lah, bakal dengar. Ni, Mak Ngah macam ni lah Mak Ngah. Rawi ni kami boleh cerita kat dia. Sekarang ni Mak Ngah masuk dalam buat teh tarik 3. Okey Mak Ngah? Bayar tau. Apa pula bayar, kita masuk bajet perayaan lah. Bencilah kamu orang ni. Nih, Mak cerita pasal apa? Maraya ke apa? Ya Allah. Tapi raya lah pasal apa? Puasa belum start lagi, belum habis, macam mana maraya? Ni bukan pasal raya ni, ini perayaan menyambut hari jadi. Oh, birthday lah, 2 orang yang birthday lah tu. Tengok. Nih, kasih tahu sama-sama ya pasal apa? Mak hadiah lah tu. Tapi hadiah tak ada sekarang, saya boleh salam. Happy birthday, Mak. Happy birthday.
Siapa punya birthday? Dua lah. Iya, dua orang sekali. Aduh, happy birthday. Selamat hari jadi. Kenapa tak bagi tak awal-awal? Bolehlah Lucy beli kek. Ni. Lucy, dengar sini. Yang sebenarnya bukan birthday budak 2 ekor ni. Yang birthday dia Dia datang dengan seri wajahnya. Dia datang dengan jalan kakinya. Dia datang. Ini apa ni? Dah gila sepera kau ni. Lala dalam suara ni. Bukan gila sepera, Pak Uda. Sekarang ni kami tengah berbincang untuk buat persiapan untuk menyambut hari jadi. Mak Deri. Jangan bagi tahu. Dia tak tahu lagi kau. Dia belum tahu. Tak tahu. Ini apa yang belum tahu ni? Apa yang nak dia bagi tahu ni, ha? Dia sebenarnya macam ni. Ravi dengan Lucy tak tahu. Jadi dia minta tolong kami bagi tahu. Apa? Lucy tak tanya apa pun, kan Ravi? Tadi Lucy ada tanya? Lucy tanya, Abang, bila mau puasa? Tanya. Lucy tanya tadi, Ravi pula dia tanya, ni bila mau raya? Jadi ni sekarang kita nak cerita ni Pak Uda. Ni, saya nak cerita ni. Raya dengan puasa ni, Ravi dan Lucy bergantung pada bulan. Betul. Apabila datang bulan, kita tidak dibenarkan. Jangan kau bercakap benda tu. Mak, dengar dulu. Dengar dulu. Saya kata apabila datang bulan Ramadan, kita tidak dibenarkan makan dan minum pada waktu siang. Ya, tepat sekali. Mana tak puasa lah. Macam tu juga hari raya. Bila datang bulan Syawal, kita melihat anak bulan ada, mana raya lah kita. Benda ni bergantung pada bulan. Oh. Si Ravi dengan Lucy nak belajar puasa ke? Bukan puasa. Kita sama-sama merayakan hari raya. Ya. Ini aja. Barang-barang lain tu ada. Yang ini aja beli ya. Ini beli ya? Yang lain tak beli ya? Lain banyak lagi. Ayolah. Ya. Apa pula? Ni, Pak Uda nak ke Seropa Market ni. Ngapa? Kau nak kira apa? Kalau kau nak kirim apa-apa, kau pergi aja lah pergi. Kamu pergi beli, kau ambil paku ini. Ini dia list nama itu apa? Mana ni apa benda ni yang ni? Ni ayah. Ni tak payahlah suruh Mak Deri pergi. Mak Deri bukannya ngerti nama-nama ikan pun dia tak tahu. Kan suruh beli ikan kembung kan lain dia beli. Beli ikan buntal. Ayah lah pergi ya. Apa kita upah lagi RM1 tu. Buat apa ayah rugi je duit kita RM1 2. Ayah pergi dia tak kerti. Ayah pergi I love you. Sekarang Pak Uda kamu dah pergi. Jadi kita bolehlah mula mengaturkan rancangan kita. Jadi kalau macam tu saya nak tanya. Hari jadi Pak Uda yang berapa ni? Hari jadi Pak Uda kamu yang ke-55 tahun. Cantik. Kita buat 5 hari 5 malam. Tapi Pak Uda tu tak ada gaya 55 tahun kan? Habis nak pada 25 apa cakap? 55. Mana ada gaya macam 55 tahun? Ya, macam 75. Mak Deri. Ya, Mak. Ni, minta maaf, Mak. Sebenarnya memang betul dia orang kata tu. Bukan kata 25, 15 lagi nampak. Bukan 15. Tapi ni semua bukan pasal dia pandai. Mak Ngah ni nak tahu pandai Mak Ngah ni. Mak Ngah bagus. Dia jaga Pak Uda cantik siang dan malam. Pasal itulah Pak Uda tak makan umur. Setuju. Makan umur? Cik Wan, umur boleh dibuat makan tak? Lucy, soalan bodoh macam ni, tarak sekolah rendah tanya dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Lucy tak faham. Apa dia Lucy? Makan umur tu apa? Oh, makan umur tu. Makan umur tu cakap Melayu dia dah makan tua. Ataupun lebih jelas lagi dekat sini. Ni macam abang ni, mau tengok abang ni. Sebab itulah dua orang ni panggil abang ni si Pekang. Si Pekang tu artinya orang yang berjambur depan, dok makan umur. Lu suruh mengarut lah, mukamu tu bukan si Pekang, mukamu tu. Betul? Mukamu tu wonye si Pekang, moyang si Pekang tu mukamu. Aku ni dalam lekongan 30-an.
Ni. Abang Mat, kalau umur Abang Mat yang 39 tahun tu memanglah dalam lingkungan 30-an lagi. Yalah, tapi abang bukan 39, 38. Patutlah apa? Dapat apa? Tengok sini. Sudah menantu. Jangan bergaduh. Tolonglah Mak Angah ni jangan bergaduh pasal umur. Dengar sini baik-baik. Apa dia? Sekarang ni kita ni tengah membincangkan macam mana nak menyambut perayaan hari jadi Pak Udanya. Tak boleh. Kita kena tunggu Pak Busu pasal apa? Pak Busu ini, Pak Uda punya, ini ada selipar. Apa kau cakap sekali ada apa? Ada selipar lah. Ada selipar. Aku bagi. Ni, Ana tolong ni cerita kat dia lah. Aku tak boleh. Kalau aku cerita hilang 3-4 petang gigi. Nabi, selipar tu kita pakai kat kaki ya. Cuba tengok mulut Ana ni. Adik ipar. Tak salah panjang sangat. Ada ipar. Jadi mu tak mau tanya, sudah tukar kah? Tak. Saya I know. Ini tak boleh tukar punya ini, tak boleh tukar. Minta maaf lah. Terlambat pula. Tak apa. Biasa. Lambat biasa. Dah mula ke mesyuaratnya? Dah cukup korum ke belum ni? Yang muda dah pergi ke pasar. Ni Abang Lu. Ni Abang Lu ni kenapa lambat turun? Kita orang tengah nunggu korum lah ni. Iyalah, bukan apa aku nak turun kau tak songkok. Rasa terlanjak. Betul. Songkok lah tadi. Betul. Koram kena pakai songkok. Koram tu apa? Ini biar aku jawab sendiri. Pemimpin ini haruslah dipanggil koram sebab dia lelaki. Dan cara kebetulan dia bersongkok. Jangan tipu Koram itu bukan lelaki ya. Lucy pun pengen nak jadi koram juga. Tak apa. Minta maaf Pak Busu, pinjam. Okey. Lucy jadi koram. Kita latih pengusi Lucy pengusi jadi koram repuan lah. Tak boleh, aku yang menjadi pengurusinya, takkan dia pula. Ini saya bikin marah. Ini apa ni? Koram perempuan lah, koram laki lah, koram congkol lah. Amparan cukup boleh main lah ni macamnya. Hei, itu keram bukan koram. Sudah. Udahlah tu lah kan. Udahlah tu jangan bergaduh lah. Yelah tu pandailah kamu tu Rawi. Semuanya memang tengin belaka. Ni jangan layan dia orang baru. Elok kita mulakan mesyuarat kita. Nak mula sekarang ni? Tengok tertib. Dengan kuasa yang dimanah kepada saya ni, eloklah kita mulakan mesyuarat jawatan kuasa perayaan hari jadi Uda bin Omar. Elok kita mulakan sekarang. Tapi sebelum tu, elok diingatkan, jika siapa yang ingin memberi pandangan atau apa-apa juga cadangan, elok angkat tangan dulu dan minta izin. Orang yang mula ni, Mak Angah pasal dia tak turun tangan dia tadi. Mak Angah dulu, sebab kamu dah turun tangan dah, dia tak turun lagi. Pasal lagi pun, eloklah bertanya dengan dia pasal apa, tentang latar belakangnya ke apa ke. Dia paling rapat dengan orang yang kita nak raikan ni. Elok kita tanya ke betul-betul tentang latar belakang orang itu, apa tujuannya, apa fikirannya. Macam tu, mulakan. Nak cakap apa Abang Lu? Iyalah. Nak bagi pada orang yang tak tahu bercakap. Taklah apa kita nak buat. Gitu maksudnya. Tahu. Ni, gini. Kamu orang dengar ya. Lusa genap umur Pak Uda kamu 55 tahun. Dia sendiri pun tak tahu. Tak tahu pun. Jadi Mak Angah ni orang kata sebagai isteri yang soleha. Yang kasih sayang dia, cinta abadi dia tak berbelah bagi. Ingin nak menyambut perayaan tu bersama-sama dengan kamu semua yang Mak Angah dah anggap macam kaum kerabat Mak Angah. Rasa tinggi martabat tiba-tiba. Pada malam tu nanti, Mak Angah warung ni Mak Angah tutup pada orang ramai. Tapi tutup kita semua je. Jadi pada malam tu nanti, Mak Angah sendiri sebagai isteri akan memberi hadiah istimewa pada Pak Uda kamu, iaitu suami Mak Angah. Lepas tu kita pun beramai-ramai menjamu selera. Cantiklah. Molek sangatlah pasal apa? Kita akan beri kibarat sampai ke pagi. Saya latih wasmai jolok. Wasmai jolok jadi kuah. Golok. Golok. Kita adakan karaoke.
Lucy akan nyanyikan sebuah lagu istimewa untuk Mak dengan Pak Uda. Okeylah. Kalau begitu saya dengan Rawi kita akan hiaskan ni kawasan ni semua. Ya, saya potong 2 pokok pisang, 2 pokok kelapa, 2 pokok ni kelapa sawit. Ni, weh. Ketan. Ketan mah. Oh, Eloklah tu kalau berajak macam-macam eloklah. Dari tu eloklah kita sama-sama ya. Buat kerja ni meraihkan Pak Uda. Tapi satu lah aku ingatkan. Apa? Jangan bagi tahu dia, kita rahsiakan. Oh, rahsia. Bak kata orang tu biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ni Pak Usu, Ya, aku tanya sikit. Bukan saya tanya lah, orang tanya kan. Nanti lah, saya belum tanya, nanti dulu. Bukan saya tanya, orang tanya. Nih, perut surah pica, mulut surah pica, macam mana memakan, macam mana menyanyi. Pak Uda nak tanya sikit, berapa umur Pak Uda? Ada siapa-siapa ke yang nak merekomenkan untuk aku ni? Pak Uda jangan nak berkata nak tengok Siti Nurhaliza, nak tengok siapa? Mak Ngah tu bukan nak lawa, comel loteng. Body shape getah lagi molek. Nanti dia merajuk, dia dengar Pak Uda cakap macam tu, dia merajuk, dia lari. Pak Uda tokat dagu nanti. Ya Pak Uda. Mak Ngah kalau jumpa Ana dia mesti kata, Ana, kamu tahu Pak Uda kamu tu, paling baik punya orang, punyalah bertimbang rasa, handsome, kacak, kata Mak Ngah. Dia kata kamu macam itu? Tiap kali dia jumpa Ana. Ya? Ya. Yes, I know. I know already. The first time I married her, I know she very love me so much. Pak Uda, and you must also love her very much. Oh, that incredible Hulk. Yeah, sure. I also love her very much. Oh, you love her very much? Yalah. Oh, you love her very much? Guarantee good one. Because if you love her very much, you kena kurangkan kegatalan. Kegatalan kalau kurang, baru bagus. Okay. I promise. I promise come straight down my kegatalan. Pak Uda? Ni, Pak Uda dengar. Mak Ngah ada hadiah istimewa untuk Pak Uda. Hadiah istimewa? Hadiah apa pula tu? I tak boleh beritahu lah ni, takut dok suspend. Malam lusa, Pak Uda akan dapat. Jangan bagi tahu malam lusa malam Jumaat. Hei! Bukan pasal tu. Bukan, malam lusa, Pak Uda akan diraikan. Akan diraikan? Ya. Nak bagi aku pingat ke? Hai. Nak pingat aku dah ada dah. Dah ada dah pingat tu sah. Ada tak apa, kalau kau bui ambil, jangan kira. Jadi malam lusa Pak Uda mesti datang. Pakai baju tak cantik. Datang ke mana? Sini. Tak ada kad jemputan pun? Ada. Kad jemputan pada Mak Ngah. Jadi malam tu nanti Mak Ngah akan bawa kad dan Pak Uda sekali. Ini kau nak mengapakan aku ni? Kan saya wayak dah ke Pak Uda, Ana wayak dah. Kita nak meraihkan Pak Uda. Hari tu kita hari yang paling ganas sekali untuk Pak Uda. Kita raih. Jadi Pak Uda jangan buat kerja apa-apa. Pak Uda ni balik rumah berehat dulu atas katil gana-gana. Lepas tu kedai ni biar saya dengan Ana jaga. Pak Uda balik hari ni ambil cuti. Aku? Ya. Balik? Cuti? Ya. Tidur? Di rumah? Mentelah pula mak busu kamu tak ada. Mak Uda kamu tak ada. Hai, ni siapa nak balik berehat, nak bercuti ni? Dari budak ni dia suruh ayang ambil cuti hari ni. Katanya kerja-kerja ayam dia orang boleh tolong. Pula? Mak Yelah ayang eloklah naik atas berehat. Standar lah seorang-seorang di atas. Tak syok lah. Ayang rehat seorang-seorang di atas. Anja aja kena kerja kat bawah seorang-seorang. Tak apalah, dekat bawah ni Ana dengan Mak Ovo boleh tolong Anja. Kejap lagi Lucy Rawi pun datang tolong Anja. Ini apa semua nak nolong Anja ni? Alah, kau wayak dah ke Pak Uda tadi. Kita akan meraihkan satu majlis keramaian yang paling ganas dalam dunia. Jadi Pak Uda jangan takut. Jangan buat kerja apa-apa. Pergi naik.
Anja, Ya. boleh percaya ke sebotak seekor ni? Boleh. Jangan naik ya. Jaga diri. Iyalah, anak ada. Tak apa. Tidur ya Pak Uda. Yalah. Aku tidur lah. Ya. Mana? Ya. Ada apa kerja lagi nak buat? Lucy boleh tolong. Ni. Ada itu barang beli sekar kasih saya pergi beli marilah. Nanti dulu mak nak tanya. Kamu orang nak makan apa? Nasi putih ke, nasi minyak ke, nasi biryani ke? Saya cadangkan kita makan nasi dagang lauk ikan air lah. Itu bagus pasal itu makan sama budu. Itu kasih itu daun potong halus-halus punya bukan? Tak kucing angin sungguh. Budu tu kan. Itu bukan nasi dagang, itu nasi kerabu. So tukar kan mana? Mana ada tukar, tak ada tukar. Okey, ini macam lah. Tapi ini macam. Pasal makan jangan gado-gado lah. Kita bikin western food. Western lah. Kita pakai spaghetti kan? Kita pakai steak ataupun pizza ataupun tose. Tapi tose itu bukan western lah. Ni, Mak Ngah, Ana rasa bab makan ni Mak Ngah je lah yang buat keputusan. Sebab Mak Ngah kan lebih tahu kegemaran Pak Uda. Ni, kamu orang setuju ke semua? Ni Mak Ngah yang buat keputusan. Boleh lah. Lucy setuju. Setuju, Lucy? Kalau ada semua. Mangga tu slow kita tengok cepat Mangga. Kau tahu lah apa tadi Mangga. Cepat Mangga. Tunggu. Tunggu. Apa yang tunggu ni? Tu alah. Ni apa ni? Anak lembu. Ni. Anak kambing. Ni. Apa tu? Alah, laki Mangga. Dulu kawin dengan Mangga. Dulu kawin dengan Mangga. Udah kamu. Ngapa dengan Pak Uda? Dia jatuh kepala dulu. Tahu dah mati kau hidup. Hidup. Jatuh ke mati dah. Ya Allah. Laki aku. Ayah. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.